Tadi dah final call. Tak ada record langsung, lambat 5 minit habis. So kita terus record dari destination. Bukan dari destination. Oh yalah, dekat destination. Ini dah good night dah. Okay. Sekarang dah sampai dekat airport. Kita nak ambil stroller dia letak dekat conveyor. Kita tengok ada tak. Okay, tanda kita dah dekat Kunming. Kena ada rangka dinosaur lah. Aku tengok dekat YouTube. Semua yang datang mesti tunjuk. Tapi memang besar ni. Ni apa? Brachiosaurus ke? Oh lah. Hai, kan saya macam tu. Brachiosaurus. Nak ambil gambar dengan dinosaur tak? Ini Brachiosaurus. Macam ni. Kita tengah tunggu shuttle free dari hotel. Aku ambil hotel dekat dengan airport je. Kalau nak ke bandar jauh sangat, tidur sini dulu, dekat-dekat sini. So esok aku punya train pukul 1 tengah hari. So kita orang check out pukul 11 pagi, terus ke train lah. Tengah tunggu shuttle. Okay guys, jumpa dekat hotel lah. Tengoklah kalau larat. Kalau tak, esok je aku buat room tour. Apa dia? T-Rex ada sini. Ni apa je? Ni apa guys? What is this? Aif, Ni apa? tengok Mami. Mami tangkap T-Rex. Tengok Mami tangkap T-Rex. Ni bukan T-Rex, ni Brachiosaurus. Okay, bye-bye. Wow, ni hotel yang kita book ni ada free shuttle. Sebab dia dekat je dengan airport. Dalam 5 minit je. So kita naik dengan akak ni. Dan luar macam kereta Rusa ni. Rupanya elektrik. Ni hao ke ni hao? Ni hao boleh, ni hao ma boleh. Kat Okay, kita nak tak larat lah, nak tidur dulu lah. Bye bye. Sekarang kita dekat Gomu Kunming Hotel. Tadi ada kita naik free shuttle kan. So inilah hotel dia. Masuk kita cerita balik. Masuk. Kiri ni tak boleh lagi sebab Ika tengah guna. Sana straight. Okay, ada apa? Jemur. Ini ada shower. Ada shower head. Apa dia relaxation? Tak tunjuk. Sebelah tu tempat berak lah. Ini ada shower. Ada sinki. Ada towel. Ada air mineral, ada bagi 2. Ingat pakai adapter. Adapter. Ni apa ni? Mosquito repellent. Do we need it? Oh no. We'll see. Ada slipper hotel dia bagi. Ni apa? Hair dryer. Towel 2. Kettle ada. Ni dia untuk apa ni? Untuk duduk. Dia bagi meja 1. Shawl katil queen. Curtain. Betul dah curtain. Okay dah. Lupa pula. Ini buka lah. Mana? Ya? Oh, dia off sendiri ke? Oh, bila kita tu dia terus off. Okay. Ini TV besar. Now kita ke shower, toilet. Okay. Tada. Seperti biasa tak ada bidet, so kena pakai ini. Jangan lupa bawa. Esok ada breakfast pukul 7 sampai 10. Itu je. Bye bye. Kita pergi mana guys? Kita pergi kuda-kuda. Okay. Lepas tu kita pergi breakfast Breakfast tau. Nak ambil kuda-kuda 2. Boleh.
2 Jom. Turun. Share. Jom. Kita tengok ada apa turun. Oh, lajunya guys. Ada apa? Okey. Ambil 2 je. Jom. Okey, pagi ni ada pau. Pau. Sweet potato. Okey, telur. Bubur. Macam mantau kan. Sayur-sayur dia tak tahu halal ke tak. Yogurt. Ni ada duduk sana. Nasi goreng. Sayur boleh. Dan pilihan kopi. Jom kita cari tempat duduk. Pagi ni kita breakfast dulu. Sweet potato, telur, fried rice, telur kan? Rice telur, kopi telur ke? Tak boleh makan. Ni pun sama. Yang lain tu tak tahu status dia. Inilah dia punya lobby. Jadi kita nak pukul 11 kita check out. Kita pergi ke railway station 11. Lepas tu pukul 12 mungkin sampai dekat sampai dekat railway lah. Sudah setengah jam 40 minit lah. Lepas tu train pukul 1. Okay, good. Lepas ni terus pack keluar. Tengah buat apa Mama? Sedap ke? Kopi dah. Dah, okey Mama. Tengok Mama. Ush, sedapnya. Okey, bye-bye cakap. Bye. Kita dah booking Didi. Guna dekat app Didi je senang. Ni nama dia The Tree Hotel. Tapi dekat trip dia tulis Guomu Hotel. Ais, where are we going? Kita nak pergi mana? Pergi makanan kedai makan. Kedai makan? Kita bukan dah makan tadi? Bukan? Belum? Aku nak pergi naik train. Masa baby lagi. Masa baby lagi ke? Masa baby. Bye. Kita nak pergi mana? Pergi airport. Bukan airport lah. Nak pergi train. Pergi train. Nak naik train? Yang ni kabel car punya. Ya. Kabel car. Kita nak ke Kunming. Tadi dah dapat link. Tengok dalam 60 yuan. Dari hotel kita orang ke Kunming dah 40 minit. Sebab dekat dengan hotel je. Apa je tahu? What? 1 tahun. Chili. Tapi ni chili S70 tu. Kalau tak silap sebelah warga ke lain. Mana nampak dah chili apa tu? Ni 20 minit. Dengan area railway tapi jam sikit. So korang nak dah terlambat, maksudnya kena plan betul-betul awal berapa jam lah. Tapi tak jam macam ni semua nak ke railway station. Kita dah sampai dekat Kunming.
Railway station North Gate. Tutup matahari, panas. Okey, masuk rumah. Masuk rumah cepat. Masuk rumah. Kena pastikan masuk North Entrance. Okay guys, aku dah lepas daripada tadi nak masuk. Ada checkpoint. First tu ada checkpoint dulu. Dia kena letak luggage semua. And then akan ada untuk scan tiket. Kalau kita terus ke sini, ke kiri. Kau masuk ke kiri. So dia akan manual verification. Tunjuk pasport, dia akan scan. Kalau sini tak boleh sebab kena pakai QR je. Okay, korang masuk sini. Korang masuk daripada first tu, lepas tu masuk kiri terus. Dia ada manual verification, dia tulis sini. Okay, kita orang punya 去哪里？去哪里？ Cenali. 去哪里？丽江。 Kita orang punya train pukul 1.12, platform 5A. Sekarang pukul apa? Pukul 12 baru. Okey lah, sejam lagi kita boleh cari snack-snack kalau nak beli. Kan? Jom. Kita cari snack dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Kita dah dekat dalam train. Hai. Sekarang pukul apa? Hai. Bye. 1-2 minit. Kita masuknya lebih kurang pukul apa? 12.50 kan? 12.47. So dalam 20 minit sebelum dia depart dah boleh masuk. Jadi Pak pukul 1.12. Betul tak? tengok tempat. Aku kena duduk bawah. 4 jam ke? Takut. Tiket harga berapa tadi? Makan. 250. Ai mamam. Dari Kunming. Mamam. Mamam. Dari Kunming ke Lijiang seorang 120. Tak boleh usik. Nanti dia angry. Nanti dia patah. Very Perjalanan dari sini. Baju Untuk masam. dia spacious ni. Bukan apa, sebab untuk macam orang macam aku lah. cantik. Tak. Macam saya lah. Tak. Dari sini 4 jam 4 jam. Jangan detik gitu. Detik jangan buat macam tu. Mam. Nanti sampai kita update. Bye bye. Okay, apa yang kita beli? Ais tu apa? Kita beli Hutan. banana. Ini 8 yuan. 8 yuan. Ini Maggi ramen dia. Bye. Halal lah. Hai. Hai. Bye. Ini satu berapa? 7 yuan kan? 7. Tadi ada beli sausage halal, sausage ayam 2 yuan. Ais punya. Luki-luki pula. Kita cuba makan dulu Okay, cuba rasa Ada yang dekat. Ada yang dekat. Different. Different. Rasa macam mana? Ada yang dekat. Macam sup pedas. Ada yang dekat. Dia macam Maggi apa Ada kan? yang dekat. Maggi tom yum ke apa tak? Lebih kurang tom yum. Tapi tak ada tom yum. Dia pure sup. Kat dalam ni ada air panas tau. Jadi korang boleh beli je yang ni kat luar. Lepas tu korang boleh
ambil je air panas dekat depan sana. Setiap coach ada kot air panas. Tata ke belakang. Belakang dia pun Saya ada. pergi depan sikit. Tata belakang ni air panas. Itulah, toilet pun ada dua-dua kan. Depan ada toilet tadi. Ada, setiap coach ada toilet. Okay, kita makan dulu lah bagi habis. So kita dalam 2 minit toilet. Oh, toilet dah hancing sikit lah. Kalau masuk mula-mula tadi, okey lah. Dah hancing kawan. Size okey. Dia luas, boleh duduk. Luas. Dia kalau kita pergi ETS tu sempit lagi saya. Jom kita pergi ke dia punya pantry. Ini dekat Changshu katanya. Shuxiong. Ini dia punya tempat makan. Bisa je kita ni sini dia kopi ada. Harga dia butter tea 20. Kalau berapa 13. Oolong 20. 13 ringgit. Ini dia punya harga. Mungkin dia kos. Boleh kos, boleh translate sendiri. Dalam ni kita boleh duduk sini. Nak layan pasukan. The Chushong. Okay. Chushong. Dan depan ni mungkin Dali kot. Bye bye. 2,000 years later. Sampai. Bila nak sampai ni? Lagi 30 minit lagi nak sampai Lijiang. Ada berapa stop tadi dia? Ada berapa stop? Sini dia tak stop dekat Lijiang. Dia tak stop kat Dali train ni. Ada train yang stop, ada train yang tak stop. Pada Lijiang, follow tu. Nak kejar kita punya driver. Pakcik driver. Driver pakcik. Pakcik driver. Pakcik driver kita tu pakai ni taxi. Okay. Yellow bag. Penat ke? Jom. Dia punya train station dekat sini. Aku pilih hotel yang ada stay 3 malam, dapat 1 pick up dari railway station. Oh, 3 malam. 3 malam. I believe ni buat itu. Ay, jangan lah. 3 malam. Suka sikit marah dia dalam. Kita naik kereta BYD. Sini semua kereta elektrik. Oh, depan tu saya nampak tu. First time tengok. Ada traffic. Windham. Okay. So 10 minit je kot dari sini ke hotel. Itu yang J-Tour tu. J-Tour. Jam sikit.
train tak nak tidur. Dah sampai nak tidur. Lagi. So dari train station ke hotel dalam ke senang cerita ke Lijiang Ancient Town lah dalam 25 minit ke 20 minit kot. Lagi 10 minit sampai. Temperature tak sedut dekat dalam 16. Kalau tengok tadi kat Jet Dragon pun tak ada snow lah. Nampak batu-batu je. Lijiang Ancient Town. Okay. Stop balik. Start balik. Dah. Kita dekat Lijiang Ancient Town. Boleh tidur. Kita punya barang semua dia bawa. Hai. Kat mana? Dia kata tadi Lijiang Park. Ni best. Shopping. Nice. Dia punya lobby. Itu dalam Ancient Town tapi tak jauh, dekat je. Nanti aku letak sekali dia punya location dekat video ni. Tengah check in. Okay, ni dia punya courtyard. Ada 2 tingkat je. Bilik pun tak banyak ni. Kita orang punya bilik dekat tingkat bawah, sebelah lobby je. So kita masuk. Ini bilik 108. Ais. Ini dia punya bilik. TV besar, design modern. Ada rak baju. Ada ni apa ni? Oh, kosong. Ada tempat charge. Ada USB tapi mesti kena pakai. Kalau nak charge biasa kena pakai adapter. Boleh sekejap Kenapa TV ni hilang? Ais cakap hai. Ais dekat Lijiang. Cakap Ais dekat Lijiang ni. Okay. Ini ada nama kedai ni, nama hotel Chengyi Kuying. Samsung Shupu. Air mineral ada 2. Kettle ada. Ini ada apa ni? Oh, ada humidifier dia. Mat. Ini apa? Buku. Ada humidifier. Dia ada fire escape hood. Wow. Ini ada ada laundry bag. Sini ada satu plug lagi. Dah ada banyak plug 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia punya heater. Okay. Fire. Bawah ni pun ada satu plug lagi. Dia punya shower. Alamak, bersin lah pula. Ada air panas wajib kena ada air panas Ini dia ada sink dia, ada lampu. Hand towel. Ada amenities macam biasa lah. Complete set.
Yang best dia punya apa dia panggil ni? Ada warmer, dia panggil apa? Dia punya seat, ada seat warmer. dia ada apa ni? Oh, kira je smart bidet lah. Boleh buat lah. Korang boleh buat sini. Hair dryer, towel, apa lagi? So, ini keseluruhan dia. Bilik tak besar tapi komplit. Okay guys, jadi lagi kita rehat dulu. Jadi malam nak keluar untuk makan. Nak TV? Oh, jom pasal TV. Ais dah bising, dia nak TV dah pula. Ais nak TV ke? Okay, bye-bye. Nak pergi cari makanan sekejap. Alas perut. Nanti malam baru kita cari. Wow, cantik ya. Sekejap. Zirafah apa ada? Sosis halal. Ni sosis halal. Tak ada logo ni. Halal ni. Balik alas perut, jadi malam makan hotpot lah. Kita cari makanan sekejap. Lapar. Ais. Tu rambut dia lebih kat belakang tu. Anak dua beranak ni. Kita kena cari makanan halal. Ada beberapa makanan halal sini. 5-6 buah kot. 5-6 kedai ada. Ais lah. Tak cek. Ais, topi jatuh. Oh no. Topi jatuh. Kita pakai balik, okey? Kita tengok makanan halal. Apa dia? Apa dia? Ya. Okey. Duduk. Ini. Mana sedap? Ini ke? Ni nasi ni sama je dua ni tak. Yang tu first tu. Oh, ban. Okey. Ini this. One. Bread lah. One. Okay. Nice. Boleh sit down. Boleh sit down. Oh, kedai dia simple je. Dekat entrance. Betul-betul entrance south. South entrance. Lagi cari apa tu? Naik ke? Betul? Coklat. Ada yang orange ke? No orange, apple. Apple nak. Lanzhou Beef Noodle China. Dekat Southgate. Itu tu Southgate. Masuk Southgate. Southgate kan. Ada nampak ini.
Kedai dia sini. Murah lah tengok. Siap ada ni tau. Selamat datang pelancong dari Malaysia. Woo! Start. Jom. Apa tu? Oh. Ni apa? Tak tahu. Roti Roti daging. Ha? Looks good. Okay. Saya tunggu nasi goreng saya. Ais. Encik, saya tunggu nasi goreng saya. Makan lah rasa. Makan. Awak rasa. Saya nak tengok review. Kita review daging, roti bun daging. Macam burger. Tapi daging kisar kot. Sedap. Itu daging. Letak sini. Tak. Ni tak sini. Mat ke? cakap bismillah dalam hati Muat. Dia roti tu dia crispy luar dia. Kan? Dalam tu dia macam daging kisar Daging dan sayur ada. Shishe. Shishe. Ini daging yak ni. Kita try daging yak. roti dia sini. Nak daging. Okey, jom. Daging. Jom kita makan dulu. Cuba rasa sikit. Review. Saya suka ni. Nak makan ni hari-hari pun. Banyak lagi makanan lain ada. Macam daging Ni daging yak. Cuba daging yak. si daging merah kelatan. Tengok pedas tak? Kena tambah cili oil. Chili oil. Tengok kata pedas. Ini bagi dia diri. Air lagi Tak. satu. Bagi nak diri. Dah. Rasa macam mana? Dia macam isi apa? Lagi lembu. Okey, lagi lembu. Lepas tu dia punya lauk dia tu rasa macam mana? Awak tanya saya bukan foodie. Belum ke? Sekejap, kita try. Macam you makan nasi daging merah. Oh. Tapi Oh. Chinese. Bangunan. Okey. Sedap lah. Saya nak rasa daging dia. Kita try. Daging. Okay, Ais pula. Cuba rasa daging. Enak. Try dulu. Sikit je. Cakap dekat awak. Cakap kat Kamera. Saya nak makan daging. Cepat. Hai. Saya tak nak. Okey, cuba. Macam daging. Okey. Oh. Sedap tak? Buah tu ni. Okey, kita makan dulu Kita tambah dumpling tu banyak betul ni. I don't know how to 30 biji apa? 30 biji apa? Ha? Orange. Ya. Yeah. Mama Ori duduklah. Ais come. Jom kita try. Sama je kot rasa dia. Okay lah. Nanti kita beritahu harga last. Mana deh? Asian tahu waktu malam. Mana deh? Dah annoying ni. Mana deh? 13 je ke? Sewa. Itu sewa. Jangan translate lah. Tengok. Translate. Cuba tengok. Rasanya lah. Tak berjalan kat sini. Sewa berapa? 你说我拿了我爱你那个 ice cream milk tea 请大姑请大banyak kedai-kedai turis jugalah kan ni kira dia memang dah buat untuk turis lah dia kata for tourist. Nanti dulu lagi ya, kita wash dulu. Apa ya tu? Buat dia dah. Buat dia.
Tu dia punya map. Kayaknya abang saya. Sakit pun tu. Jom. Okay lah, kita balik hotel dulu lah.